Guys, mouse korang rosak. Lepas tu dah tak tahu nak beli mouse yang mana. Aku cadangkan beli yang ni guys. Kalau korang mementingkan penggunaan pejabat dan juga gaming. Benda ni mempunyai kedua-dua setting tu lah. Kalau korang tengok kat bawah ni, korang boleh connectkan dengan dia punya dongle dan juga boleh pilih Bluetooth juga. Dan juga boleh pilih USB juga guys. Bahagian hadapan korang boleh tengok. Maksudnya kalau ada USB macam ni, dia dah ada built-in battery guys. Dan korang boleh guna juga waktu cas, tak ada masalah. Korang boleh tengok kat sini setting DPI. Kebiasaan gamers memang perlukan cursor setting yang laju ataupun slow bergantung pada game korang lah. So design ni dan juga functionality dia memang terbaik lah compare tu kalau korang nak beli dua mouse. Jadi brand Mlung ni juga didatangkan dengan casing juga dan juga box gift macam ni guys. Korang boleh tengok dalam dia. Dia bagi sekali dengan kita punya charging cable lah dalam ni. Ni charging cable dia type C. Dan juga yang paling penting guys, dia bagi juga korang punya pelapik untuk tampal dekat kawasan sini in case kalau korang perlukan grip yang lebih untuk main game. Gempak kan. So dapatkan brand Mlung guys, MX301 Pro. Let's check it out.